Selamat sejahtera, saya Rashini Rawindran dengan nombor matrik C23A1366. Pada hari ini, saya akan membentangkan tugasan yang bertajuk Nilai Islam dalam lagu Doa Perpisaan berpandukan teori takmilah. Pertama sekali, lagu Doa Perpisaan merupakan lagu yang ditulis oleh Dina Azrina dan dipopularkan oleh kumpulan Brothers pada tahun 2015. Lagu ini menceritakan tentang persahabatan yang erat namun terpaksa berpisah kerana ketentuan takdir. Walaupun berpisah, mereka tetap saling mendoakan dan menerima perpisahan dengan redha. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti nilai Islam yang terdapat dalam lagu Doa Perpisaan serta mengaplikasikan teori takmilah dalam menganalisiskan lagu tersebut. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kaedah analisis teks. Lirik lagu diperoleh daripada sumber dalam talian seperti YouTube. Selain itu, kaedah kepustakaan turut digunakan melalui rujukan, buku, jurnal dan artikel berkaitan dengan nilai Islam dan teori takmilah. Seterusnya, teori takmilah telah diperkenalkan oleh Syafiq Abu Bakar pada tahun 1993. Teori ini berasaskan konsep ketuhanan yang berpandukan Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam kajian ini, saya memilih 4 prinsip utama, iaitu prinsip ketuhanan bersifat kamal, prinsip keislaman bersifat akmal, prinsip keilmuan bersifat takmul, dan prinsip pengarang bersifat istiqamat. Seterusnya, nilai Islam pertama yang terdapat dalam lagu ini ialah nilai kesyukuran. Hal ini dapat dibuktikan melalui petikan berikut, iaitu bersyukurlah ke hadrat ilahi di atas jalinan yang suci. Hal ini jelas apabila penyanyi meluahkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat hubungan persaudaraan yang murni dan suci. Ini disebabkan kerana dalam era moden ini, persahabatan yang ikhlas dan sentiasa menyokong kejayaan seseorang semakin sukar diperolehi. Menurut Tahir 2026 menyatakan bahawa umat Islam perlu sentiasa mengamalkan nilai bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat walaupun kelihatan kecil kerana kesyukuran akan membawa kepada penambahan keberkatan dalam kehidupan. Dari sudut teori takmilah, iaitu prinsip ketuhanan bersifat kamal menekankan bahawa hubungan manusia dengan Allah perlu diperkukuh melalui rasa syukur, doa dan keimanan yang berterusan. Hal ini demikian kerana Allah merupakan pencipta sekalian alam dan manusia perlu sentiasa mengingati kebesarannya. Prinsip ini bertujuan membentuk insan yang sentiasa mengingati dan mempercaya Allah serta menjauhkan diri daripada sifat lalai dalam kehidupan. Pada masa kini, golongan remaja semakin kurang penghayatan agama akibat pengaruh rakan sebaya yang negatif yang dinyatakan oleh Shasha 2021. Keadaan ini menyebabkan sesetengah individu hilang rasa syukur terhadap nikmat Allah serta kurang mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian seperti solat 5 waktu. Oleh itu, pemilihan rakan sebaya yang baik amat penting kerana mampu saling menasihati ke arah kebaikan serta mengekalkan hubungan persahabatan yang baik sepanjang hayat. Nilai Islam yang kedua ialah mempercayai Allah walaupun menghadapi pelbagai cabaran. Hal ini dapat dilihat melalui petikan di berikut, iaitu, Ya Allah, bantulah hamba-Mu mencari hidayah daripadamu. Petikan di atas menunjukkan bahawa walaupun persahabatan terpaksa berpisah, mereka masih mengamalkan nilai berdoa kepada Allah supaya sentiasa diberikan petunjuk dan dijaga olehnya. Hal ini demikian kerana doa tersebut menunjukkan bahawa seseorang meletakkan sepenuh harapan kepada Allah untuk mendapatkan ketenangan dan bimbingan dalam menjalani kehidupan yang baik yang dinyatakan oleh Khoiri pada tahun 2020. Melalui prinsip keislaman bersifat akmal, Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk terbaik dalam kehidupan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini demikian kerana ajaran Islam membawa manusia ke arah jalan yang baik dan membentuk nilai Islam seperti kasih sayang dalam setiap pertalian persahabatan. Perkara ini turut selari dengan prinsip kepercayaan kepada Tuhan dalam rukun negara yang menunjukkan kepentingan agama dalam kehidupan masyarakat Malaysia yang dinyatakan oleh Atika pada tahun 2026.
Tegasnya, kita hendaklah sentiasa berdoa untuk kebaikan diri sendiri dan juga orang lain kerana doa yang baik mampu membawa manfaat serta kebaikan kepada semua pihak. Nilai Islam ketiga dapat dilihat aspek kesabaran untuk mencapai matlamat. Hal ini dapat dilihat melalui petikan berikut, iaitu pahit manis perjuangan telah kita rasa bersama. Petikan di atas menunjukkan bahawa dalam persahabatan, mereka sanggup menghadapi susah dan senang bersama tanpa berputus asa. Situasi ini menggambarkan bahawa setiap ujian dalam kehidupan merupakan cabaran menguji kesabaran seseorang hamba Allah, sama ada terus tabah atau mudah berputus asa. Namun dia tetap percaya bahawa Allah akan membantu dan menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya, yang dinyatakan oleh Arif pada tahun 2025. Melalui prinsip keilmuan bersifat takamul dalam teori takmilah, kita harus mempelajari bahawa seseorang yang kita disayangi perlu dihargai dalam setiap perjuangan dan kita tidak boleh meninggalkan mereka, sebaliknya perlu terus berusaha untuk mengekalkan hubungan yang baik dalam kehidupan. Dalam isu semasa, masyarakat kini sering berdepan dengan masalah perpecahan hubungan akibat kurangnya kesabaran dan kerjasama, terutamanya dalam kalangan remaja yang mudah berputus asa apabila berlaku perselisihan faham yang dinyatakan oleh Nora pada tahun 2024. Keadaan ini menunjukkan nilai Islam semakin berkurang diamalkan dalam kehidupan seharian serta mereka tidak lagi memahami nilai sesuatu hubungan. Pengajarannya, apabila kita mendekatkan diri dengan Allah, kita akan menghadapi pelbagai cabaran dalam kehidupan, namun kita tetap perlu bersabar dan terus berusaha sehingga mencapai matlamat yang diinginkan. Nilai Islam yang terakhir ialah ukhuwah, iaitu persaudaraan. Hal ini dapat dilihat melalui petikan di bawah, iaitu senyuman yang tersirat di bibirmu menjadi ingatan setiap waktu. Petikan di atas menggambarkan nilai Islam, iaitu ukhuwah Islamiah dalam hubungan persahabatan yang erat dan penuh penghargaan sesama insan. Situasi ini menunjukkan bahawa persahabatan yang baik mampu mewujudkan kenangan indah, membantu seseorang menerima kelebihan dan kekurangan antara satu sama lain serta memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Perkara ini selari dengan konteks Islam, iaitu ibadah puasa yang memberikan pengalaman kerohanian dan kenangan indah kerana amalan tersebut mendidik jiwa manusia ke arah kebaikan serta memperkukuh ikatan persaudaraan sesama manusia dalam kehidupan seharian yang dinyatakan oleh Sabir dan Sri Kandi pada tahun 2025. Dari sudut prinsip pengharang bersifat istiqamat, karya ini berfungsi sebagai medium dakwah yang menyampaikan nilai ukhuwah, kasih sayang dan penghargaan terhadap hubungan persahabatan agar dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan. Oleh itu, nilai ukhuwah dan penghargaan terhadap kenangan perlu diamalkan agar masyarakat hidup lebih harmoni selari dengan ajaran Islam. Kesimpulannya, lagu doa perpisahan 2015 mengandungi nilai Islam seperti kesyukuran, doa, kesabaran dan ukhuwah. Melalui teori takmilah dapat dilihat bahawa lagu ini membawa mesej keislaman yang mendekatkan manusia kepada Allah serta mengeratkan hubungan sesama manusia. Oleh itu, lagu ini berfungsi sebagai bahan yang mendidik jiwa dan membentuk akhlak masyarakat ke arah yang lebih baik selari dengan ajaran Islam.